itu menunjukkan Anwar Ibrahim dia memandang rakyat dia orang Melayu ni, dia memandangkan pandangan yang korang ni sangat bodoh. Sebab apa? Aku tipu korang macam ni pun korang percaya kan. Tapi kenapa orang masih sokong dia? Sebenarnya bukan orang sokong dia. Kalau saya percaya kalau dia buat pilihan raya pada sekarang, Anwar tumbang. Sebab apa? Apa yang Anwar buat untuk rakyat setakat hari ni? Rata-rata masyarakat Malaysia mesti tahu. Kita cakap benda yang betul je. Anwar buat apa untuk negara ni dan untuk bangsa Melayu ni? Anwar buat apa sekarang? Apa saja yang dia cakap sebelum pilihan raya semasa dia menjadi pembangkang, tak ada satu pun yang dia buat sekarang. Dan apa saja yang dia kecam semasa dia menjadi pembangkang, hari ni dia yang buat. Malahan mungkin lebih teruk daripada sebelum ni yang dia dulu kecam. Yes. Betul tak? Jadi saya tak nampak orang Melayu sebenarnya sokong Anwar Ibrahim. Sebab apa tahu? Sebab kita tengok dalam pemilihan dalaman parti dia sendiri yang berlaku beberapa bulan lalu pun berlaku pertelingkahan, berpecah belah orang Melayu kat dalam tu. Contohnya Rafizi, kita tengok kan pecah tu. Jadi kalau dalam pun tak ada orang Melayu yang sokong kuat untuk nak sokong dia, yang luar ni sebenarnya hanya duduk atas tembok tengok dia je. Jadi saya boleh kata kerajaan Anwar Ibrahim ni kerajaan yang enjoy, kerajaan syok sendiri. Tak ada apa. Kalau tanya pada generasi muda yang belajar di sekolah, universiti, ada ke pendidikan percuma? Tak ada. Ada ke harga minyak turun? Tak ada pun. Cuma cara Anwar ni dia kenakan rakyat lebih sistematik. Kita tengok pasal apa? Dia nak naikkan harga minyak, dia kata ini hanya untuk kelas-kelas tertentu saja. Yang ni tak terlibat. Kan? Dia guna alasan macam ni supaya rakyat keliru, oh tu untuk orang kaya je. Tapi sebenarnya betul ke? Setakat ni kita tengok semua orang kena. Kan? Dia pun nak buat perangai macam Najib jugalah, Anwar ni. Masukkan 100 dalam IC rakyat. Jadi ni semua Anwar Ibrahim tu sendiri dia tahu. Apabila kerajaan dia tahu kata dia punya nasib mungkin tak baik lagi dah untuk next PRU, mereka tak buat kerja dah sekarang. Sekarang mereka buat kerja untuk kau sajalah. Sebab apa? Buat kerja dah tahu nak tumbang. Kan? Jadi itu tanda-tanda dia lah. Sebab tu kita kena perhati betul-betul. Kalau betul Anwar ni baguslah. Tapi persoalan dekat sini, apa bagusnya Anwar tu? Dia cakap pelabur nak masuk, akan mungkin nanti tak masuk. Dia cerita je. Kan? Dia cerita orang tu nak melabur, orang ni nak melabur lah, apalah semua. Dia cerita je. Akan Nanti mungkin. Nanti mungkin. Ni dah bawa 3 tahun dah ni. Dia punya mungkin, dia punya nanti. Jadi dia nyanyi benda-benda macam ni, itu menunjukkan Anwar Ibrahim dia memandang rakyat dia orang Melayu ni, dia memandangkan pandangan yang korang ni sangat bodoh. Sebab apa? Aku tipu korang macam ni pun korang percaya kan? Sebenarnya tak ada satu pun aku buat.